untuk yang pergi Mekah, masuk ikut Jeddah. Nak kena pakai ihram dulu kan. Ni untuk orang lelaki. Tapi pakai ihram kita tahu tak boleh pakai minyak wangi kalau dalam ihram. Sebelum pakai ihram, sunnah pakai minyak wangi. Jadi ramai saya tengok terlepas bila duduk di atas flight tu, tak dapat ikut sunnah pakai wangian sebelum ihram. Jadi apa tips dia? Ni. Saya selalu kalau travel, saya bawa botol kecil macam ni, letak dalam kelas ke, dalam beg yang syarikat bagi ke. Kita letak ni, sebelum kita nak pakai ihram tu, bila sampai miqat tu, spray dekat badan. Kena ingat, spray dekat badan, bukan spray dekat kain. Spray dekat badan, bagi wangi. Pakai wangi-wangian adalah sunnah sebelum ihram dan sunnah Nabi SAW. Jadi, ni tips dia. Ni kalau yang dapat hadiah beli perfume. Kalau kata tak ada yang ni, boleh beli botol kecil tu yang dia ada spray ni, kita masuklah pewangi apa kita nak. Minyak atar. Dan kalau lagi bagus, siapa yang suka pakai yang pekat tu, buh dekat tangan, lomok dekat badan kita. Tapi kalau saya dulu naik flight Saudi, orang Arab ni, bila tengok kita pakai ihram, sebelum sampai Mekah ihram, mereka seronok. Kadang-kadang mereka ada atas tu, mereka tolong calik dekat kita, mereka bagi kat kita. Sebab apa? Mereka nak tumpang bagi kita wangi sebelum kita berihram. Moga manfaat dengan tips dan perkongsian ni. Jangan lupa like, komen dan share macam biasa.